datang ke episod khas podcast bertajuk Masa Depan Hai. E-Sport, Inovasi, Kuasa dan Ekonomi Digital. Right? So saya selaku moderator amat berbesar hati kerana dapat bersama 4 orang panel hari ini untuk membincangkan bagaimana industri e-sport berkembang daripada sekadar permainan video kepada sebuah industri digital global yang memberi impak besar terhadap ekonomi, teknologi, budaya belia dan juga peluang kerjaya. Okay, selain melihat perkembangan industri ini, kita juga dapat membincangkan isu-isu semasa serta cadangan bagaimana Malaysia boleh memperkukuhkan kedudukannya dalam ekosistem e-sports di peringkat global. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan perbincangan dengan panel yang pertama. Okay, iaitu soalan saya, pada pandangan anda, bagaimanakah e-sport berkembang daripada sekadar sub budaya permainan kepada sebuah industri digital bertaraf global? Saya tanyakan soalan ini kepada Yanti. Silakan Yanti. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jika kita melihat kembali sekitar 20 tahun yang lalu, e-sport hanya pertandingan kecil yang dianjurkan dalam komuniti permainan video. Pada ketika itu, penyertaan agak terhad dan kebanyakannya dianggap sebagai aktiviti rekreasi semata-mata. Namun, perkembangan internet berkelajuan tinggi, teknologi ekstrim secara langsung serta penggunaan telefon pintar telah mengubah landscape secara drastik. Okey, platform seperti Twitch, YouTube, gaming membolehkan jutaan penonton menyaksikan kejohanan secara berlangsung dari seluruh dunia. Hari ini, kejohanan seperti The International bagi Dota 2 dan Mobile Legends M Series menawarkan hadiah berjuta-juta dolar serta menarik jutaan penonton. Malah syarikat teknologi, komunikasi, pengeluar perkakas komputer dan pelbagai jenama antarabangsa mula berlabur dalam industri ini melalui penajaan dan kerjasama strategik. Ini membuktikan bahawa e-sport bukan lagi sekadar hiburan tetapi telah menjadi sebahagian daripada ekonomi digital global yang semakin berkembang. Wow, terima kasih Yanti atas perkongsian tadi. Okay, apa yang kita dapat lihat ialah kemajuan teknologi benar-benar menjadi pembangkit kepada perkembangan e-sports sehingga mampu menarik pelaburan dan perhatian di seluruh dunia. Jadi ini menunjukkan bahawa industri ini mempunyai nilai ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar permainan video. Okay, namun begitu, perkembangan sebuah industri bukan hanya sekadar melalui saiz pemasarannya tetapi juga melalui sumbangannya kepada masyarakat dan pembangunan negara. Okey, jadi saya ingin mendapatkan pandangan daripada panel kedua kita iaitu Gita. Okey, saya punya soalan adalah pada pandangan anda, bagaimanakah e-sport menyumbang kepada ekonomi kreatif, industri hiburan digital serta pembangunan bakat belia dan kemahiran digital? Silakan Gita. Okey, terima kasih Nash. Okey, pada pendapat saya, e-sport memberikan sumbangan yang sangat besar kepada ekonomi digital kerana ia mewujudkan rantaian industri yang luas lah. Bukan saja pemain profesional mendapat manfaat, malah peluang turut diwujudkan kepada pembangun permainan, pereka grafik, editor video, syarikat pemasaran digital, malah pengiklanan dan pengeluar kandungan. Selain itu, industri ini juga turut merancangkan sektor hiburan digital juga, macam melalui platform penstreaman, media sosial dan penciptaan kandungan yang mampu menjana pendapatan melalui sponsorship tajaan dengan langkaan seperti pengiklanan lah. Dari sudut pembangunan belia pula, e-sport membantu meningkatkan kemahiran seperti komunikasi kerja berpasukan, pemikiran strategik penyelesaian masalah dan literasi digital. Okey, kalau kita nampak macam kemahiran ni sangat diperlukan lah dalam dunia pekerjaan masa kini. Walau bagaimanapun, kita juga perlu memastikan golongan muda mengimbangilah aktiviti permainan dengan pelajaran kesihatan dan kehidupan sosial mereka supaya manfaat yang diperoleh oleh mereka ni dapat dimaksimalkan lah. Alright, baik. Terima kasih Gita. Okay, saya tertarik dengan pandangan Gita tadi bahawa e-sport bukan sahaja melahirkan pemain profesional, malah menjadi platform pembangunan kemahiran digital yang agak relevan dalam revolusi industri 4.0.
So namun begitu, di sebalik peluang yang besar ni, rasanya industri e-sport juga tidak terlepas daripada pelbagai cabaran yang memerlukan perhatian semua pihak. Jadi saya ingin berjemput panel seterusnya iaitu Amin. Okay, so untuk Amin, pada pandangan anda saya nak tanyalah, apakah isu-isu semasa yang paling kritikal dalam industri e-sport? Khususnya daripada aspek kesejahteraan pemain, kelestarian model perniagaan, tabik urus serta etika dalam dunia digital. Silakan Amin. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey. So di sini kita lihat antara isu utama ialah kesejahteraan pemain profesional. Ramai pemain menjalankan latihan yang sangat intensif sehingga berjam-jam setiap hari. So keadaan ini boleh mengakibatkan tekanan mental, keletihan fizikal dan risiko burnout sekiranya tidak diurus dengan lebih baik lah. Okey, kemudian selain itu ketagihan permainan juga menjadi kebimbangan lah, terutamanya dalam kalangan remaja yang gagal mengimbangi masa bermain dengan tanggungjawab harian mereka. Okey, kita lihat dari segi aspek takbir urus pula, industri e-sport masih berhadapan dengan isu seperti penggunaan perisian menipu ataupun cheating. Pengaturan perlawanan dan ketulusan pertandingan. So semua ini boleh menjejaskan integriti sukan elektronik. Okey, bagi model penjagaan pula, kebanyakan organisasi masih bergantung kepada penajaan. Oleh itu mereka perlu mempelbagaikan sumber pendapatan melalui hak penyiaran, penjualan barang rasmi, langganan digital serta pembangunan komuniti peminat. Akhir sekali daripada saya, streaming dan pengaruh digital juga perlu mengamalkan etika dalam menghasilkan kandungan supaya tidak menyebarkan unsur negatif ataupun maklumat yang dapat mengelirukan masyarakat kita di Malaysia. Itu saja, terima kasih. Okey, tahniah Amin. Jelas sekali kejayaan industri e-sport bukan hanya bergantung kepada popularitinya tetapi juga terhadap kebajikan pemain, integriti pertandingan dan pengurusan industri yang mampan. So, jika isu-isu ini dapat ditangani dengan baik, saya percaya e-sport mampu berkembang dengan lebih pesat pada masa akan datang di Malaysia ni. Okay. Jadi melihat kepada potensi yang begitu besar ni, sudah tentu ramai anak muda berminat untuk mengetahui peluang kerjaya yang boleh diceburi. Okey, jadi ini saya ingin mengajukan soalan terakhir saya kepada panel yang berikutnya iaitu Kak Naga. Okey, apakah peluang kerjaya yang ditawarkan oleh industri e-sports dan apakah cadangan strategik yang boleh membantu Malaysia memperkukuhkan kedudukannya dalam ekosistem e-sport global? Kak Naga, silakan. Terima kasih Nash. Ramai beranggapan bahawa kerjaya dalam e-sport hanyalah sebagai pemain profesional. Sebenarnya industri ini menawarkan pelbagai peluang pekerjaan seperti jurulatih e-sport, penganalisis prestasi, shootcaster, streamer, pencipta kandungan, pengurus pasukan, pengajar kejohanan, pembangunan permainan, peraga grafik dan pakar pemasaran digital. Bagi memperkukuhkan kedudukan Malaysia, beberapa langkah strategi boleh dilaksanakan. Pertama, meluaskan program pembangunan bakat melalui sekolah, universiti dan akademik e-sport bagi melahirkan pemain seperti tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Kedua pula, memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan dan pihak industri supaya penyelidikan, latihan dan inovasi dapat diperkasakan. Ketiga, membangunkan lebih banyak infrastruktur seperti arena e-sport, pusat latihan dan hub inovasi digital yang bertaraf antarabangsa. Akhir sekali, kerajaan boleh menyediakan lebih banyak inisiatif, geran dan dasar sokongan kepada syarikat tempatan serta startup yang terlibat dalam pembangunan industri e-sport. Dengan usaha yang berterusan, Malaysia berpotensi menjadi antara hub e-sport utama di rantau Asia Tenggara. Okey, okey Kak Naga, terima kasih atas perkongsian tadi dan terima kasih saya ucapkan kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bernas dan penuh dengan informasi ini. Jadi daripada perbincangan hari ini, jelas bahawa e-sport telah berkembang jauh daripada sekadar permainan video kepada sebuah industri global yang memberi impak besar kepada ekonomi digital, pembangunan bakat, inovasi teknologi dan peluang kerjaya.
Jadi walaupun terdapat pelbagai cabaran dalam kesejahteraan pemain ini, saya percaya integriti pertandingan dan kelestarian model perniagaan ini masih mempunyai potensi yang sangat besar sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing. Alright? Dengan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, pihak industri dan komuniti, saya percaya Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang lebih kompetitif dalam ekosistem e-sports global. So dengan itu, berakhirlah episod podcast kita pada hari ini. Saya mewakili panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton Citra X Play Video kerana bersama kami. Okay, jadi semoga perbincangan ini memberikan manfaat dan membuka perspektif baru tentang masa depan industri e-sport. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.